Nak tanya, pernah pergi hiking tak? Mestilah pernah. Kita ada 27 tahun. Oh yelah. Betul. Tapi kalau macam pergi hiking tu, selalu ada preparation ke atau jenis main bedal je? Prepare lah. Biasa bawa gula-gula, gula Himalaya. Okay. Lepas tu tuala ke, baju spek tuala tu memang kena bawa. Sebab kalau dah tengah hiking tu kan, lele je peluh. Air paling penting. Betul. Kau pernah hiking tak? Pernah lah. Pernah. Takkan tak pernah Ya, sekali. Dua kali. Okay, boleh. Tapi sebenarnya ini kita nak cakap berkenaan dengan baru-baru ni lah, kes yang viral hilang sewaktu hiking tu kan. Oh, yang 15 hari. Ya, betul. Akak Jaslinda tu nama dia. Ya, 15 hari tu lama tau. Macam-macam benda boleh jadi. Tapi baru-baru ni dah dijumpai lah kan. Tapi bila tengok dekat komen ni, macam kurang, macam mana nak kata, ni macam kurang memuaskan lah Macam tak berapa nak elok lah komen macam tu kan. Netizen ni bahasa dia a bit kasar sebenarnya. Ya, ada salah satu komen ni katanya menyusahkan orang. Lepas tu ada lagi yang kata akak ni pun patut bayar segala kos untuk mencari dia semula. Jadi macam tak elok lah kan. Orang tu baru je hilang, dia pun tak minta untuk hilang, betul tak? Dan dia pun sebenarnya tak tahu benda tu terjadi. And kita pun sebenarnya tak tahu jalan cerita yang sebenar. Ya, betul. Lepas tu kalau tengok dekat komen yang dekat thread ni pula, katanya ada baca satu komen, dia cakap lepas ni kalau ada orang hilang cukup 3 hari je cari. Kalau tak jumpa biarkan je. Mungkin tak kena dekat dia lagi. Ya, betul. Jadi orang kata harap-harap tak kena dekat family dia. Betul. Dia waktu tu kalau kena barulah dia rasa macam mana. Kita bukannya nak minta benda-benda macam ni jadi, betul tak? Betul. Siapa je nak hadap musibah. Sebab tu orang kata mulut ni kita kena jaga. Ya, betul. Netizen ni dia main hembus je. Betul-betul. Tapi sebenarnya ada cara untuk kita buatlah kalau kita tersesat dalam hutan. Kita kena guna formula stop. Berhenti terus. Bukan. Dia bukan berhenti terus. Jadi stop ni dia ada dia punya perkataan-perkataan lah di sebalik STOP tu. Jadi untuk S ni sit, duduk. Kita kena berhenti berjalan. Lepas tu duduk, kita tenang dulu, elakkan daripada panik. Jadi untuk T pula adalah think. Kita kena fikir, kita kena ingat balik laluan yang kita lalu tadi. Lepas tu kita kena ingat balik penanda-penanda track kalau ada. Dan juga kalau untuk ni saya baca dekat sini katanya observe. Kita kena perhati kawasan sekitar tu. Make sure kawasan tu selamat. Lepas tu tengok ada macam bekalan air tak. Lepas tu ada macam benda-benda boleh kita makan kan. Dan juga untuk last kali ni P, plan. Kita kena rancang tindakan ikut keadaan semasa. Kalau saya lah jadi kat tempat tu, saya dah tak nak fikir dah. Sebab tu katanya kena guna formula stop ni. Dia kalau dah panik dah tak ada fix stop ke terus ke dia tak jalan dah. Ya, sebab tu lah katanya kena ikut perkataan stop ni. Ikut apa yang dah diterangkan kat sini. Baiklah Hafiz. S untuk sit. Betul. T pula untuk think. Betul. O. Observe. Last kali P. P apa? Parking. Bukanlah. P untuk plan. Kita kena rancang elok tindakan. Lepas tu gunakan sumber yang ada dengan bijak. Lepas tu elak bergerak tanpa perancangan yang jelas. Jadi macam mana? Sudahkah anda belajar? Sudah, sila komen. Macam Kak Jaslinda tu, dia sekarang pun dah dijumpai. So kita pun sebagai rakyat Malaysia yang tahu berkaitan dengan kes tu, kita kena bagi dia masa. Mungkin dia masih trauma, dia pun badan dia belum tentu totally sihat. Saya tengok media-media ni banyak yang bila dia baru je dijumpai terus pergi interview dia tak sempat nak makan. Tak sempat nak duduk tenang jumpa dengan family. Jadi perkataan-perkataan yang dikeluarkan tu mungkin daripada dalam keadaan keliru, keadaan gelisah macam tu. Kita cakap kita kena jaga dia punya ni dulu sebab mental dia pun sebenarnya belum belum stable lagi. Betul. Jadi pesanan untuk orang-orang dekat luar sana, kalau orang terkena musibah atau apa-apa, jangan kita terus nak tekan macam tu je. Bagi masa, jaga bahasa, jaga lisan tu lah sebenarnya. Betul. Yelah, berbalik pada topik kita tadi pasal komen-komen yang ada ni, bukan main lagi komennya. Geram kita minta satu je lah, jangan kena dekat diri sendiri atau dekat keluarga sendiri. Barulah dia tahu langit tu tinggi ke rendah.